Hai, Assalamualaikum guys. So welcome to Unas Unfiltered channel. So hari ni aku nak beli RM25 punya murtabak. Semua kan tempat macam selalu RM7, RM8 kan. So kat sini dia ada special punya RM25 punya murtabak. So jom try. Murtabak RM25. So jom tengok dia texture macam ni, kita potong dulu. Tangan lah. Cheese mozzarella guys. Cheese yang melimpah ni. Kita ada cheese mozzarella dekat atas, dekat bawah. Tengah-tengah tu dia pun letak kambing. Absolute cinema. Dia kind of like dia tak macam pizza sebab dia lembut tau. Pizza kan dia macam keras sikit, ranum sikit. Dia macam murtabak dalam this version yang mantap dia. So kita try lagi dia punya sauce, dia punya sauce black curry dia. So let's try. Masuk. Dan bawang pula. Kita nak letak tambah bawang sikit. Dan kita nak kita try makan dengan bawang guys. Nice, onion dia suka lah. Kalau aku makan murtabak aku tak suka onion bang, tak makan. Okay, onion dia good. Tak ni sangat, tak macam tu kan. Macam manis. Jam. Nice. Wow. Ini tekstur dia macam ni lah. Siapa subscribe, lepas tu screenshot ni untuk orang yang tak subscribe lagi lah. Orang screenshot, orang dah subscribe, lepas tu screenshot QR code sekali. Okay, so aku akan bagi duit raya. Ada siapa yang buat macam tu. Aku akan bagi duit raya sebab nak raya kan. Semua nak duit raya. So, siapa nak, orang subscribe, lepas tu screenshot. Lepas tu screenshot QR code sekali. Lepas tu send dekat email aku. Nanti aku akan bagi duit raya. Berapa aku tak tahu.
Tapi aku akan bagi insyaAllah. Okay, senang join, senang subscribe. Dah rasa dah guys, 25 je murtabak. Kalau tanya worth it dah sebab ada kambing. Kambing pun dah dalam RM7 macam tu kan. Murtabak biasa dalam RM6. Lepas tu dia letak cheese mozzarella. Cheese mozzarella setahu aku paket. Satu paket tu pun RM5. Ni macam daripada bubur 2 paket tu lah. Habis tu ada bawang sekali, ada semua. So for RM25 memang worth it gila. Korang boleh datang balik lah kalau korang nak balik dekat Taman Koperasi Polis. Korang boleh datang makan. Jangan lupa subscribe guys. To next video and bye.